Dengan sebatang pen ni sahaja, barang-barang korang dalam luggage yang berzip macam ni akan mudah diambil guys. Dengan cara tup, and then barang korang akan hilang dalam luggage ni. Sejak daripada aku tahu trik ni, aku dah tak gunakan luggage yang berzip macam tu, tapi aku ambil satu luggage yang lebih solid, powerful dan juga paling penting safety lock dia gunakan jenis macam ni guys. Luggage ni daripada T-Partner yang titanium, dan yang ni gunakan lock macam ni sahaja guys. Dan dia tidak gunakan zip lock. So korang gunakan safety lock macam ni, sangat mudah dan juga tidak menggunakan zip, tapi dia sangat-sangat safety. Okey, yang ni saiz paling kecil 20 liter, mudah untuk naik cabin ataupun hand carry. Okey, nampak color dia pun color kuning dan juga hitam, sangat cantik guys. Material memang sangat tahan. Korang boleh nampak macam ni. Atas ni korang nampak dia punya pemegang sangat cantik dan dia ada macam dia tak mudah, dia turun macam tu sahaja. Alright. Dan paling penting, setiap sudut dia ada satu cover yang keras untuk protect korang punya luggage daripada rosak. Dia punya tayar 360 dan juga sangat smooth, cantik. Dan kompartmen dalam ni korang boleh nampak dia jenis macam ni. So bahagian sini dia ada satu zip, dua zip, kemudian satu lagi zip paling besar sini. Dan dalamnya ada satu lagi zip. Korang boleh letak barang-barang mungkin yang berharga dalam ni. Dan bahagian sebelah pun korang boleh nampak ni dia siap ada jaring, siap ada buckle. Kemudian dalam ni pun ada zip lagi. Sangat nice. Untuk dia punya pemegang belakang ni ada beberapa level korang boleh naikkan. Buat macam ni, and paling tinggi macam ni guys. Dan kalau korang nak lock pun sangat mudah. Korang just buat macam ni, and then boom, masukkan saja korang punya password sini dan korang sahaja yang boleh tahu. Nice, strong, light dan juga limited time warranty. Ada warranty, dia kuat tapi ringan. Macam biasa, link aku sudah sediakan di bawah. Jom travel.